bagi 6 sen je, tapi dia punya syarat mengalahkan macam nak bagi 10 ekar tanah. Kalau aku cakap aku boleh tengok orang punya mentality daripada comment section, kau marah. Tapi let me educate you. Kalau seorang kota ada 300 liter, sebulan sama dengan RM18 subsidi yang dapat. Setahun sama dengan RM216. Kalaulah dekat dalam Malaysia ni 10 juta rakyat Malaysia yang layak untuk dapat subsidi, sebulan sama dengan 180 juta. Setahun sama dengan 2.16 bilion. Tapi tak apalah, kita ambil 15 juta sebab kenderaan yang berdaftar di Malaysia around 15 juta. So, RM18 kali dengan 15 juta kenderaan yang berdaftar dekat Malaysia sama dengan 170 juta sebulan. Kalau setahun sama dengan 3.24 bilion. Nampak tak? 6 sen tu walaupun nilai dia kecil, tapi kalau darabkan dengan liter ataupun kenderaan yang berdaftar dekat dalam Malaysia ni, kerajaan kena tanggung berbilion-bilion ringgit. Baru masuk subsidi RON 95, belum masuk lagi subsidi lain. Jadi syarat yang diorang buat tu bukanlah semata-mata untuk perketatkan, tapi untuk elakkan keterisan yang tengah berlaku. Korang sendiri yang bising Singapura punya rakyat masuk dekat Johor isi minyak RON 95. So tolonglah, saya bukan orang politik, tapi saya nak korang tengok daripada sudut yang lebih besar. Jangan lupa share this video, okay? Bye-bye.